The Honda City 2026 tampil sebagai sebuah sedan moden yang direka khas untuk pemanduan harian dengan gabungan gaya, keselesaan dan teknologi pintar yang semakin maju. Dari segi luaran, kereta ini hadir dengan rekaan lebih sporty dan elegan, dilengkapi lampu LED tajam, garis badan aerodinamik dan grill depan yang lebih kemas, menjadikannya nampak premium di jalan raya. Reka bentuk ini bukan sahaja menarik secara visual tetapi juga membantu meningkatkan kecekapan bahan api dan kestabilan ketika memandu pada kelajuan tinggi. Di bahagian dalaman, Honda City 2026 menawarkan kabin yang luas dan selesa sesuai untuk keluarga kecil dan pemanduan jarak jauh. Tempat duduk direka secara ergonomik dengan sokongan yang baik, manakala ruang kaki dan kepala cukup luas untuk semua penumpang. Sistem infotainment screen sentuh hadir dengan sokongan Apple CarPlay dan Android Auto, membolehkan sambungan telefon pintar dengan mudah. Selain itu, terdapat juga ciri seperti kawalan iklim automatik, butang start engine, dan sistem audio berkualiti yang meningkatkan pengalaman pemanduan secara keseluruhan. Dari segi prestasi, Honda City 2026 dilengkapi dengan enjin petrol 1.5 liter yang memberikan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Enjin ini mampu menghasilkan sekitar 118 tenaga kuda dengan sistem transmisi CVT yang memastikan pemanduan lebih lancar dan responsif. Sistem suspensi yang ditambah baik juga membantu menyerap hentakan jalan, menjadikan perjalanan lebih selesa sama ada di bandar atau lebuh raya. Kecekapan bahan api yang baik menjadikan kereta ini pilihan ideal untuk penggunaan harian. Ciri keselamatan juga menjadi keutamaan dalam model ini. Honda City 2026 dilengkapi dengan pelbagai sistem keselamatan moden seperti beg udara, sistem brek anti kunci, kawalan kestabilan dan bantuan membrek. Selain itu, teknologi Honda Sensing turut disertakan yang merangkumi ciri seperti amaran pelanggaran, bantuan kekal lorong dan kawalan pelayaran adaptif untuk meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang. Kamera 360 darjah dan sensor parkir juga membantu memudahkan pemanduan di kawasan sempit. Teknologi pintar dalam Honda City 2026 menjadikannya lebih daripada sekadar kereta biasa. Fungsi tanpa kunci, pengecas tanpa wayar dan sambungan Bluetooth memberikan kemudahan tambahan kepada pengguna. Paparan digital pada panel instrumen juga membantu pemandu mendapatkan maklumat penting dengan jelas dan mudah dibaca. Semua ciri ini direka untuk memberikan pengalaman pemanduan yang lebih moden dan praktikal. Satu persoalan penting ialah adakah Honda City 2026 benar-benar memberikan nilai terbaik dalam kelas sedan kompak berbanding pesaing lain di pasaran. Secara keseluruhan, Honda City 2026 adalah sebuah kereta yang seimbang dari segi reka bentuk, prestasi dan teknologi. Ia sesuai untuk mereka yang mencari kenderaan yang boleh dipercayai, selesa dan penuh dengan ciri moden. Dengan gabungan kecekapan bahan api, keselamatan tinggi dan reka bentuk menarik, model ini terus menjadi pilihan popular dalam segmennya. Jika anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa subscribe channel Autocar 804 dan tekan loceng notifikasi supaya tidak terlepas video kereta terbaru setiap minggu.